Seronok doh. Semalam aku pergi Cameron. Tengok biri-biri dengan awet aku. Dapat biri-biri tak? Dapat doh. Seronok gila. Seronok doh semalam dapat makan lobster, udang. Wesh. Sedap siut. Panas duduk sini. Duduk sana. Dia duduk sana. Panas doh. Panas doh. Panas gila. Aduh. Weh Mal, kau tak terasa ke nak ada awet? Tak nak aku. Kau umur pun dah 20 lebih. Dah nak dekat 30 dah umur kau. Takkanlah tak nak ada awet langsung. Iyalah. Kau mati pun tak ada awet. Banyak benda lagi aku fikir je. Kau ingat perempuan boleh golek-golek ke dah depan kau? Biarlah je. Dia nak golek ke, nak pusing ke, nantak lah. Itu hari aku ada minta kat awet aku nombor member dia. Lepas tu dia memang minat kat kau dah lama. Aku pun nak tolong dia dengan kau, nak rapatkan kau dengan dia. Sekali lah macam kau dengan dia bercinta, macam mana aku dengan awet aku. Lepas tu aku adalah bagi dia nombor kau kat dia. Dia memang suka kau dah lama. Dia ada chat kau tak? Ada je. Cuma aku palau dia, malas aku layan. Weh Mal, dia lawa Mal. Lawa tak lawa lah, bukan masalah aku pun. Banyak lagi perempuan lawa lah. Boleh aku cari. Masalahnya perempuan ni, kalau dia dah suka seseorang lelaki, kau tahulah kan. Bukan masalah aku tu benda macam ni. Aku malas lah nak fikir pasal cinta lagi. Biarlah umur berapa pun nak kahwin. Sampai bila kau tak move on lagi dengan ex kau sebelum ni? Benda orang kata dah lepas. Tak payah nak ingat. Sampai bila kau nak tunggu trauma kau tu sembuh? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun? 40 tahun? 50 tahun? Sebab bila kau cakap? Sampai bila? Kau nak tahu sebab apa? Sebab bila kau nak cakap dengan aku? Kau nak tahu sebab apa? Kau nak tahu? Sebab aku ni miskin. Aku tak ada duit. Weh, kau ingat apa? Keluar dating tu semua pakai duit daun. Semua pakai duit. Keluar naik motor saja dah RM10. Pergi tengok wayang saja satu kepala dah RM20. Dah dua kepala RM40. Aku ni gaji aku cukup-cukup makan je. Aku banyak lagi nak tolong family aku, nak tolong apa semua nak tolong. Aku tak ada masalah nak fikir pasal perempuan. Paling kurang apa sebulan kena ada RM500 sebulan. Aku sedar diri lah cute. Aku sedar diri kan. Sebut pasal RM500. Kau ingat apa? RM500 kau tak boleh nak putus tunang. RM500 boleh lah putus tunang ni. Perempuan sendiri yang cakap. Bukannya lelaki sendiri cakap. Perempuan sendiri. Kau dengar sini baik-baik. Okey, kita putus memang sebab you tak ada duit. You dalam akaun you ada RM500 saja. Macam mana you nak jaga anak orang kalau you ada RM500 sahaja dalam akaun? Betul lah aku cakap. Sebabkan RM500, tunang pun boleh putus. Betul tak? Betul. Betul dah Mal. Pasal RM500 pun orang boleh putus tunang. Kau nak tahu tak Gert? Perempuan ni, kau couple lah bertahun-tahun pun, kau bercinta lah bertahun-tahun pun, tapi bila kita cermin diri kita,
Bila kita sedar diri kita siapa, perempuan tu akan tinggalkan kita tanpa berkata-kata Assalamualaikum. Dan satu lagi cute, Allah dah tulis semua jodoh kita. Kau couple lah dengan perempuan tu berpanjang-panjang, berlama-lama, tapi kalau Allah kata itu kau jodoh kau kena terima cute. Sebab apa? Setiap yang Allah putuskan yang dengan perempuan tu, Allah akan ganti lebih baik daripada hari, dan lebih baik daripada tu. Satu lagi, baru-baru ni kan isu pasal bas kan, UPSI UPSI. Mari kita setorkan Al-Fatihah kepada yang telah pergi 15 orang tu. Semoga ditempatkan orang-orang yang beriman.